So kita nampak ini adalah Toyota Land Cruiser rupa paras baru. Dia bukan yang tu, sana tu ZX Yang ni Land Cruiser Prado punya body. Dia different types. Jangan kata sama yang tu dengan ni lain adik-beradik tapi dia lain. Chassis. Yang tu lebih mewah, yang ni triple yang lebih mampu milik lah. Tapi kereta ni memang cantik lah. Serius lah, cantik. Memang cantik. Dia ada engine 2.7 dengan 2.8 turbo diesel. So yang ni dia dengan chassis GDJ250. Orang panggil J250 lah. Kalau J200 yang model lama tu. Yang ni 250. So model ni dia ada dua optional engine, 2.7 dengan 2.8 turbo diesel. Petrol dengan diesel lah. Obvious keseluruhan better diesel lah, ambil diesel. Sebab diesel dia punya power besar. Peak power dia besar. Horsepower dia pun kuat. Dia 200 horsepower ni. Alamak, nak kena buka satu-satu. Okey, jom kita tengok. Bahagian luaran dia kita dah nampak memang betul-betul gagah, perkasa macam ni. Jom kita tengok dalaman. Okey, seat dia dalam dia pakai ala-ala Napa leather. Dengan tulisan kat sini. Apa ni? Land Cruiser. Okey, nampak dia punya center deflog dia. Alamak, canggih tu. Ini kalau tak boleh keluar terbenam juga tak tahulah. Masuk off-road kalau terselut masuk tak boleh naik tak tahu juga nak cerita. Canggih Dia ada front center deflog, rear deflog, and then stabilizer bar punya adjuster dia boleh bagi fit dengan boleh berubah-ubah. Lepas tu ESC dia ada high 4 wheel dengan low 4 wheel. Wallah weh, memang canggih Ini kalau terbenam juga tak tahu nak cerita macam mana. Side step dia tinggi sikit lah. Cutting merah color cantik. Memory seat ada Memory seat ada kawan. Yang ni ada roof monitor ke sunroof Rasanya ni macam macam sunroof. Pattern dia macam sunroof. Boleh buka tinggi. Let's go. Kita tengok bahagian belakang. Ini yang belakang. Kereta ni datang dengan 7 seater tau sebenarnya. Dia ada 7 dengan 5 seater. Body besar. Body dia macam kereta Hilux baru. Power boot. Canggih yang ni datang 7 seater. 7 seater boleh naik secara automatik kiri kanan, tapi nak kena turunkan seat sebelah sana. Dia sangkut. Yang ni lepas. Boleh naik. Motor dia boleh naik. Yang sebelah sini dia terbaring sikit. Jadi dia sangkut. Memang canggih, cantik Tayar dekat bawah tayar spare kat bawah. Yang ni tempat buka dia. Terbaik. So berminat nak cari kereta mahal macam ni, nampak memang mewah. Jarang-jarang ada orang pakai. Kereta ni nampak pattern Jeep tapi maintenance jimat sebab engine dia sama dengan Hilux 2.8. Tapi horsepower dia besar sikit lah, 200 lebih. Torque dia pun besar, dah dekat 500. Lepas tu dia 8 speed auto. Dia bukan 6 speed. Kalau Hilux 6 speed kan, dia ni 8 speed auto. So, beginilah cerita dia. Berminat hubungi saya di 017 714 5604. Nak tahu harga kita letak 430,000. Betul-betul confirm, kita boleh nego sikit-sikit. Boleh bincang. Tapi memang cantik. Serius.